Aku nak yang ni. Engkau short sleeve. Aku yang ambil tu dulu tadi. Hari hari kita nak cari baju batik disebabkan besok ada open house. Apa kata kita buat lain dari lain? Asyik-asyik baju Melayu. So aku cakap, kawan-kawan jom kita pakai baju batik. So aku belanja kawan-kawan aku ni untuk nak beli baju batik sempena open house kita yang meriah gila babi besok. KFC ada, McD ada, Zeus Coffee, semua ada kat open house Boleh lah, pilihan banyak lah. Ni saiz kau? Kan lain ni. Batik by Aryan. Aku tak reti sebenarnya nak pakai baju batik ni. Tak reti nak tengok design dia, corak dia aku tak reti. 179. Kak, batik paling mahal dia. Ni nampak ni. Corak dia lain. Design dia molek. 229 sehelai kali 3, 850. Kemas. Ini bukan batik. Kak, mana handsome? Tolonglah. Maksudnya tak handsome. Tak apa, saya buka. Hei, aku nak yang ni. Engkau short sleeve. Aku yang ambil tu dulu tadi. Dah bergaduh. Engkau yang bawah tu nak, yang atas ni pun nak. Kau ambil lah bawah tu. Inilah dia aku rasa. Okay, lulus. Tu macam cikgu. Ni sains bab 4, okay? Saya cikgu sex education. 400. 400 RM. Itu baru gentle. Ni memang gentle lah. Gentle Tadi ada follow setup daripada Full Swing Formula. Petang tadi sell ni. Paling atas dah turun sampai bawah ni hampir 120 pips. Dah ada profit dah ni. Dah boleh dah. Collect position. Total berapa? Aku nak close position. 1,500 kau punya? 99. Tu dalam 1,000, 2,500. Satu layer ni $50 dalam RM200. 200, 400, 600, satu lagi last. Kau tak reti nak trade pun, kau tinggal nak ikut je Full Swing Formula punya channel untuk engkau belajar kat dalam tu, untuk kau dapatkan setup, signal, education. Kau dah cuba belajar tapi masih berdu, kau ikut je lah. Bukan masih berdu. Masih tak confident. Jawapan dia memang berdu. Kau ikut je signal yang ada kat dalam Full Swing Formula. Inilah profit dia tadi. Close 6 layer, dah boleh cover untuk beberapa helai baju. 2,500 total. Pada kawan-kawan yang menonton video ini, sila hadirkan diri open house raya. Sekarang kita pergi bayar, counter, settle. Ni sekali, yang tengah record ni pun beli sendiri baju aku. tahu. Dia tak suka duit orang. Tak apa. Tak suka orang belanja kan.